Kita nak pergi ke kenduri kesyukuran kat rumah mamanya Hafiz. So kejap lagi sebelum kita singgah ke sana, ke Puncak Alam, kita akan pergi ke Damansara Damai untuk pick up barang gambar. Makanan. Tahu bergedil. Oh, tahu bergedil. Bergedil ke dia? Kenapa sebut bergedil? Bergedil. Dah sampai dah dekat Damansara Damai. Dah buka dah seatbelt. Tu kedai dia. Tahu gedil. Tahu gedil. Kita nak pergi tengok apa yang mama awak order tu. Mari, let's go. Memang tak buka lagi lah bang. Saya tengok kat sini. Nampak tak kat situ? Saya ada live kat situ. Okay, boleh datang je ke kedai. Kedai kita dekat Damansara Damai. Korang boleh beza je tahu gedil. Korang boleh beza je tahu gedil. Lepas tu korang boleh terus wasabi yang kita Dia buat TikTok live bang. korang tak payah kan. Korang cari je tahu gedil. Kedai tu dia buat ni. Dia buat live. Yalah. Tengok live je. Ha? Tengok live. Abang ni tak ada kerja tengok live dia. Macam tu. Oh, tu nak jalan jauh tu. Kap macam ni tu 100. Bukan kap. Tu bukan kap. Betul. Tu. Ini Honda MVS tu lah. Memang benda ni tu. Kak Honda ni long distance kan? Tak ada lah. Ini mahal lah. Ya ni. Baru berapa? 11,000. Baru 11,000 baru. Berapa yang satu ni? Tak nak acap-acap jalan masuk. Dia kena belakang tadi. Baik ni cik kan? Tak ada jangan risau. Tu lah. Ini kali saya kan? Ni kali saya ke abang? Abang ni kali saya ke? DJI kali saya. Bukan ni Ada kita bincang ni. ini menu hari ni. 2,000. Ha, okey tu. Roti jala. Mana kuah dia? Ni. Ni. Ni apa? Ayam merah. Oh. Rendang kot. Beli ke masak? Masak. Mana masak ya? Mana masak? Ni pakai Tupperware ni macam baru guna je. Tadi ni orang dia bagi sedekah. Orang sebelah. Oh, ingatkan Tupperware baru rasmi. Oh, telur. 2,300 tunggu. Kasih. Habis dah majlisnya. Mari kita pulang ke sarang. Kaki okey tak bang? Ya. Tada, kita nak unboxing parcel. Macam biasalah, parcel ni kita beli daripada kedai bundle. Kita beli live je online sekarang ni. Dalam parcel ni tak banyak pun. Adalah dalam 2-3 helai yang aku beli. Waktu aku beli baju bundle dekat kedai ni, aku tak pandai lagi nak tengok live-live lain dekat kedai. So ini antara live bundle yang aku first time tengok dekat TikTok. Sebab kan baju lama dah banyak tak muat, so that's why aku beli baju dekat kedai ni, saiz yang besar-besar sikit and tema polka dot. Sehelai yang macam keronyok ni, ini adalah baju first yang aku lock dekat kedai tu sebab kesian tak ada orang dalam live tu, so aku beli je. Baju dia macam style ironless macam tu lah, berkedut-kedut, tapi nampak macam orang susah sikit lah kalau pakai. Yang second ni polka dot putih, jarang, so kena pakai inner dekat dalam. Kita nak testing je baju ni muat ke tidak. Biasalah kan, rasa macam tak muat. Nah, okey lah, kira on je lah. Yang seterusnya polka dot colour hitam. Yang ini memang tak perlu gosok. Butang depan macam gitu. And bahagian tangan dia ada macam flares, kembang-kembang macam tu lah. So kita testing acu je dekat badan nak make sure muat ke tidak.
Yang seterusnya ni macam tak berapa cantik, macam lusuh sikit. Itulah kelemahan dia kalau beli online ni. Kita tak tahu condition baju tu. Yang ini comel, dia warna hitam, ada corak-corak bunga putih. Cute. Ini aku love. Tak payah butang lah, kita acuh je dekat badan nak make sure muat ke tidak. Okay. Alright kan. Yang seterusnya polkadot, tapi silapnya kain dia sangat keras. Baju dah cantik, mungkin kena gosok dulu kot. Ni yang seterusnya, ni cute. Tu free gift. Oh, beli baju live pun dapat free gift tau. Nampak tu. Kita ada parcel hari ni. Mana apa ni, geng? Mana apa ni? Mana apa ni? Unboxing satu lagi parcel. Kau tu ni shopping aja. Ya. Yalah tu. Tak ingat dah beli bila ni. Sekejap kan. Comel orang. Sama aja. Comel. Lah ai bertutu-tutu. Comel weh. Cantik nak buah aku punya. Hello. Ni cantik ni koyak. Lawa pakai baju kosong, kau jangan pakai baju corak pula. Tak ada lagi apa. Sebab awak tu kalau beli baju, beli tudung, mesti nak semua colour. Itu aja sebenarnya. Kan sama. Tak, ni aku punya bunga kanak-kanak aku dulu. Bunga kanak-kanak semua orang? Ni dulu, bunga ni macam sentimental value. Dulu aku belajar mungkin bunga ni. Sekali dah tua ada orang jual corak tu pula kan? Apa ni? Kau patut jadi duta dia ni. Duta tak ada lah. Kita beli sebab kita minat. Ni aku kumpul duit. Berapa ringgit baju ni sekat? Teacher, ni last yang aku beli. Ni last aku beli. Ini lepas ni yang ni. Kan aku dah janji. Kau dah ada berapa kali dah? Semua dah ada. Tengok, semua dah ada. Ni. Balik kampung, kat balik kampung pun. Ni warna apa ni koyak? Kurang sikit daripada kali tu. Kenapa dia? Hijau juga ni. Kenapa ada satu lagi warna ni? Yang hitam. Tak nak ke? Tak payah beli. Nanti layan depan layan. Wanginya. Wangi kan? Wangi. Ni warna hitam. Aku memang suka lah. Ini cepat gila sold out. Ya lah. Wangi sampai sini bau. Cepat gila sold out. Dan tu kalau aku pakai kan jadi macam India Muslim. Kenapa India Muslim? Yang ini colour baru. Ni favourite aku warna macam ni. Ni warna favourite aku. Ni dengan ni. Ni comel kan? Apa itu? Ceket.
Oh, dia jual skirt juga ya? Oh, yelah aku kan ada beli yang macam Padanannya dia. Skirt tak banyak pun. Skirt tak ada dua, tiga kali je. Cantik. Wangi. comel, kain comel. Lain sikit dalam dia. Tapi pakai lining dia tak jarang pun. Comel. Molek koyak. Kita nak unboxing handbag. Laki kita belikan. Kau rasa warna apa? Tak tahu lah. Kau rasa dah habis beli warna apa tu? Hitam. Hitam. Tak hitam putih. Tak putih brown. Tak brown nude. Cantiknya kotak dia. Sampah tu aku tak tahu awak ni balik kerja ada pasal sampah berjongon sampai je. Kau jangan cakap aku beli barang. Jangan kita nanti kau hadap lah. Nanti laki aku tahu pula aku shopping. Tapi aku tak shopping pun. Comelnya. Goyang. Comelnya. Apa ni? Nak tarik ke mana ni? Tolak. Tolak. Barangnya ke depan ke belakang? Oh, bukan tolak. Oh, dia lah. Itu ke handbag ni? Manja-manja je awak ni. Apa ni? With colour. Wah, cantik. Nak pakai gimana? Nanti depan ni jalan. Bila? Nantilah. Bawa anak. I tak ada itu. I want anak. Saya. Kata. Dadah. Ini. Tas. Plastik lagi. Oh, warna putih. Cantik. Cantik oi. Pandai dah. Tu ada rosak sikit. Oh, comelnya. Okay. Ni boleh kau isi ni. Malam kau kata. Handbag semalam tak boleh. Belakang dia. Unik. Sini. Bubu apa? Macam-macam boleh buku itu. Comel lah. Comel. Tak kecil sangat kan? Dia nice punya kan? lock tu macam lock beg orang lelaki. Oh. Kan ada beg apa orang panggil tu? Sling bag. Sling bag. Orang jantan punya sling bag. Dalam dia besar je. Pergi kerja pakai lawa lah ni beg ni pergi kerja. Kan bawa laptop. Bawa beg laptop pakai dekat depan pakai tepi. Sling bag. Cantik lah. Ni nampak boleh isi banyak sikit. Oh, ni banyak sangat ni. Kamera pun boleh. Hai kau. Betul ni bawa kamera muat. Bawa kamera aku dua biji. Satu pakai, satu pegang. Ya. Macam mana? Oh, sini koyak. Comel. Ni comel. Design dia ni lah macam Dia boleh pakai. badan dia lembik. Tapi boleh bubuh macam-macam. Jongkit. Berat tak? Tak, ringan. Kalau dia kotor ke? Tolak lah. Kotak ni. Kau nak pergi pegang macam tu boleh. Cak acu gaya sikit. Acu gaya? Acu ke tak ini Acu demo gitu. Comel lah Ti. Kena dengan baju kau. Kena sangat untuk pergi kerja pakai baju ni. Ya ke? You nak pergi office pakai macam tu. Pakai handbag tu. Gitu Weh, hello. Comel. Ni bubuh ke? Pandai lelaki kau ya. Dia tengok handbag perempuan. Semalam punya bercantik. Aku tak pandai sangat beli handbag. Last unboxing. Tak banyak pun ni. 2 line. 2 line. Bundle. Kita beli dekat kedai 519 collection. Kau malam-malam kau tengok TikTok. Lepas tu kau terpedaya kan? Beauty. Beauty aku. Lah. Yang murah. Dah basuh dah. Tak payah pergi. Tak payah pergi kedai. Aku beli 3. Comel. Baju jarang-jarang. Aku suka baju jarang. Wangi. Dah dobi. Nampak tu. Sebelah ni ada ropul-ropul. Mesti kau takkan pakai baju ni kan? Boleh dia beli baju macam itu ya. La ilaha illallah. Yelah, kalau kau pakai hello le. Kalau aku pakai orang kata tak tahu diri.
Sekarang tak boleh dah pakai. Jadi Dok, kalau kurus pun tak say aku pakai baju gitu. ya Allah, comel ni. Kau tengok ada rumpul-rumpul. Dekat kau comel, dekat aku seksa. Nampak tu ada rumpul-rumpul. Yelah, kalau pakai dengan Ida lawa lah. Pakailah inner. Cerah-cerah sikit. Yang ni kan lepas pakai skirt tu. Oh, comel. Jadi. Aku beli 4 lah. Aku bukan beli 3. Aku beli 4. Kita buka lah ya. Cantik. Itu cantik. Corak dia. Pandai dia tunjuk kat aku. Dia punya host dia pandai. Dia tahu aku minat yang mana. Aku suka yang unik-unik. Alah, dia span. Ini kena pakai tudung. Jangan tutup. Cantik. Ni nampak tu ada sulam. Bukan sulam tampal. Sulam dia jahit. Tapi baju ni macam baju, apa panggil ni? Baju hujan. Baju hujan rintik-rintik. Baju agak-agau. Baju agak-agak. Baju ni senang terbakau. Oh iya ke? Laju. Baju dia cantik ni kalau kau pakai dengan Wah, ni baju memang dah siap dobi dah. Kalau aku pergi yang bandar, kau nak menyelam berpeluh-peluh Menitik-nitik. Betul tak? Kau bersin je. Cantik je koyak. Comel lah, comel. Jangan pakai tudung bawah, tak nampak. Kita muslimah baru tutup dada. Tak payahlah. Aku minta kat dia, ada tak baju chiffon yang jarang-jarang? Yang ni mesti kau tak sangka aku beli. Ya Allah. Itu aku suka. Baju jari. Ini cantik. Cantiknya. Yang ni aku suka. Yang gitu aku tak suka. Oh, macam ni kau tak suka? Aku suka yang macam ni. Ni kau tak suka? Tak, aku suka yang macam tu. Ni kau tak suka? Yang ni. Cantik koyak. Macam lace gitu. Ni lawa. Siapa kata tak cantik? Janganlah pakai muka basi. Pakailah cantik-cantik. Make up lah. Siap. Make up. Pandai bergaya RM10 pun cantik tu. RM10 ni? Orang cuba kata, kalau artis bondong pun orang cakap cantik. Itu. Jadi comel lah. Ya, cantik. Cucu acu je ni. Tengok. Ni kalau korang free hair lagi cantik. Dalam tu pakai apa tu? Spaghetti je. Kau. Nah. Lawa. Hello Mak Hinon. Comel tu. Oh, dia boleh tangan ni. Dia cakap dalam live dia cakap, ni warna apa ni? Warna terung. Kau warna terung, warna Magenta. Betul. Magenta. Terung. Dia cakap warna terung. Tapi senang lah kau faham kan. Ini baju terakhir RM10. Semua ni RM10. Bukan semua ni RM10. Selai RM10. Ni baju ni. Baju rimau. Bukanlah. Corak rimau tu. Corak rimau. Bintang. Kain sedap lah. Kain sedap. Comel lah. Rugi siapa tak shopping bandar. Celuh ke almari tu. Muat ada ruang. So itulah saja kita punya baju. Ada 2, 3, 4, RM40. Postage RM8 macam tu lah. 8 ke RM6 tak ingat. Buatlah macam ni, nanti dia ambil gambar. Jeng. Kita punya masa menyelam secara online. Kita beli daripada kedai, bukan kerai, Kirai Thrift. Hari-hari kau ya? Taklah, mana ada hari-hari kau ni, mandi-mandi je. Ya, masa dia sampai hari-hari. Hari-hari ke? Hari-hari. Taklah, mana ada. Tengok je lah. Ni tak beli banyak. Tengok dia melidakkan kebenaran. Ni cantik gila. Ni beli 2 helai je. Bandel ke? Bandel? Bandel. Silap. Wangi dah basuh. Cantik. Mari kita review yang biasa-biasa je. Tada! Yang ini macam free gift. Ini dia bagi. Sebab aku beli 2 helai je. Udah free gift. Bagusnya free gift ni. Okey dah ni. Comel lah ni. Kalau aku pada gaya. Kain lembut tak? Lembut. Depan dia ada jarang sikit macam chiffon. Ni kat rumah, kat kampung boleh pakai. Tak ada lah, aku boleh pakai kat luar lah. Tengok yang kedua. Yang kedua ni baju dia cantik. Baju baggy-baggy. Cantik tak kau ya? Cantik. Ni tangan dia bulu-bulu. Aku kan suka. Luas comel dia nampak macam baru. Cantik lah. Cuba tunjuk kat kamera dia punya kat tangan. Nampak tak? Cantik. Nice. Baju dia besar lah. Bolehlah pakai dengan skirt ketat bagi yang tak berapa nak muslimah.
Atau pakai seluar, pakai apa, skinny jeans. Tapi zaman sekarang orang dah tak pakai dah skinny jeans ni. Comel kan? Comel ni. Baju terakhir. Tengok mana ada beli banyak pun. Yang ni cantik. Chiffon. Pandai dia. Aku cakap ada tak chiffon jarang-jarang. Ni dia. Cantik. Masya Allah. Ini kalau chiffon beli saiz besar pun tak apa. Ni macam orang pergi bercinta kan? Macam orang bercinta-cinta kat tepi pantai. Ni ke yang korek kuku ke? Malu aku tengok ni. Cantik ni. Ada ruffle. Cantik je kan? Macam betul lah warna-warna baru bercinta. Itu saja. Baju awak semua di Filipina belayang tu kan? Kan panas. Kita kan duduk Malaysia. Takkan kita nak pakai macam influencer yang pergi KL Fashion Week. Kita orang biasa je. Itu saja. Bye. Hari tu aku ada order benda ni, panipuri for life. Ni ada bawang. Ni ada crunchy. Oh, kentangnya banyak. Kita siap buat lagi spare. Aku tak cukup. Bagus ada dari tisu ada. Semua ada. Kenapa? Ni sedapnya koya. Sedap dia ni weh. Ni. Jarang lah jumpa macam ni koya. Yang elok-elok macam ni. Banyak. Aku beli panipuri. Aku beli 3 set ni. Lepas tu ada bahan-bahan ni. Lepas tu ada ni. Dia punya ni. Bawang. Bau dia mantap. Dah. 2 set tau. Satu ni set dia yang basic lah, yang RM12 tu dia cair sikit yang ni. Tapi pekat lah daripada yang sebelum ni pernah aku makan. Yang ni satu lagi. Ni. Kau macam inai. Kuah asam jawa dia pun pekat kan? Sekarang kita pecah-pecahkan dulu. Siap ada pinggan lagi. Kecil sangat lah benda ni. Macam tak cukup je. Selalu besar. Tebal. Tak sama. Jadi kalau yang tu dia, yang besar tu dia nipis sikit kan? Dia lagi rapuh. Mari kita pecahkan yang kedua pula. Tak punya goyah bau dia. Planting kau. Awak nak buat ni, nak bubur-bubur dulu je? Rangup ni. Siap lah kita nak bubur flavor dia. Kita nak bubur kuah dia. Bubur sikit-sikit ke buat banyak? Buat banyak. Tak ada masalah, banyak ni. Sudu kau ni berat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap kan? Aku dah cakap sedap. Tu boleh satu. Tak puas. Mana aku ya? Sedap weh. Sedap. Sedap yang ni. Boleh beli lagi nanti. Sebelum ni rasa tak macam ni pun. Lain kan Tak yang ni pernah rasa rasa dia. macam ni. Second. Puas hati lah. Kan aku beli 2 jenis kan. Yang ni aku nak cuba yang kedua punya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kurang pedas kan? Dan ni kurang pedas. Masam sikit. Aku suka yang pedas lagi. Yang pedas tu mantap. Kita nak cuba yang ni. Aku beli 3 set. Sebab aku dah craving sangat dah nak makan benda ni. Allah, penuh lah pula. Ni nama dia snack water bomb. Kena bagi bintang banyak dekat kedai ni. Sedap weh. Sedap betul. Kita dah try banyak kan? Sebenarnya aku dah try benda ni banyak tau. Ni yang paling sedap. So far ni paling sedap.
Berbaloi aku dia, kau beli dia. Ha? Puas hati lah. Puas hati ke baloi? Sedap no. Untuk orang yang peminat pada puding. Tak. Boleh golek dah. Jalan dulu. Hati abang. Good morning people. Hari ni merupakan hari yang penting di mana aku nak kena pergi KK dekat area rumah aku tu lah untuk check up. Sempatlah aku buat outfit check dengan aku punya skirt yang aku beli hari tu, yang aku unboxing tadi tu. Lepas tu aku combine dengan baju jaring yang aku beli dekat Shopee. Semua beli dekat Shopee. Okey tak? Okey je kan? Betul lah. I know man. Kita dah sampai ke Damansara bandar utama. Kita nak pergi. Wan utama kita nak makan-makan. Kau vote apa? Makan apa? Bon noodle. Bon noodle. Okey. Kau apa? Kecon pun sedap tak? Tapi Tak nak lah, kau tu nanti lah. Kita nak makan sup-sup. Baju aku hari ni, baju ni tema kita ular. Dia ada kepuk-kepuk sikit kat sini ruffle. RM10 kat mana? Mak saya nampak perut. Ayah, kita dah sampai dah. Kita nak pergi makan boat noodle. Boat noodle. Kita nak makan berapa mangkuk hari ni? Aku nak set 6. Kau nak makan berapa mangkuk kau ya? Hari tu aku ada beli enoki mushroom tau. Aku ingat nak buat lah enoki mushroom tu goreng-goreng macam ni. Sekalinya kakak aku buat. Kau buat apa kau ya? saya campur. Aku cakap kan, aku tengok kakak aku masak kan, Koya masak kan. Kau yang mana kau dapat enoki mushroom ni? Dia cakap dalam peti ais lah. Aku dah kerjakan dulu kan. Kau ni Kau dah kali kena buat warning ke nak? Takkan aku nak tulis kat aku punya makanan. aku cakap, dia elok ni buat tu kan. Dah, betul lah. Sedap. Yang usia ni aku punya. Makan lagi. Ni dia. Tada! Kalau korang pergi buat noodle kan, nak bagi sedap dia lah. Korang kan cakap buat noodle tak sedap kan. Korang kena bubur sebut cili banyak-banyak. Kalau tak, dia tak sedap. Betul memang tak sedap. Dia bukan sedap. Dia lagi kau. Lantan tu masuk kat situ. Dia kau kena bubuh ni. Tapi kalau kau bubuh ni, dia pedas. Sini tak nak sini. Sini tu akan kita makan. Tolong letakkan kat sana kejap. Kan tak sampai. Yelah tangan kau. Bila je sampai? Allahumma barik lana fi ma razaqtana tu. Sudah nak mana ni? Kenapanya? Kenapa tu ni? Ya Allah, ambil ke nak buat sini. Ni kau nak? Buat sini. Ya Allah, bising lah perempuan ni. Tisu mana tisu? Letak situ buat apa? Kau ni letak tisu. Pergi letak tisu kat bawah tu. Siapa bising? Aku tak makan lagi kan hari ni. Makan. Kan aku kerja tadi kat rumah. Mana dah aku makan lagi? Lepas tu tengah hari aku terus tidur. Aku ngantuk. Mangkuk kedua. Ini ketumbar ke? Oh ya. Ni. Bukan kangkung ke ni? Makan dulu. Sekarang aku dekat. Kan kita dah habis makan. Kat mana Jaya Rosa? Aku nak beli pokok sebenarnya. Ni motif aku datang sini. Oh, ni ada banyak sayur. Macam punci tu. Koriander ke? Ni. Nanti orang nak beli ni lah. Harga dia RM2, RM4 boleh lah. Pakcik aku makan pakcik tak? Aku semua makan. Aku nak tanam lah Koya.
Kacang botol. Kau tanam, aku harvest. Aku tak suka tanam. Aku suka tanam. Memotong-motongkan tanam. Kau tak suka memotongkan tangan ke? Kau ni kenapa kau action sangat lah kau ya? Tak bila bagi kat kau tanam. Action sangat. Aku nak satu. Kau ya choy sam ke pak choy yang kau makan? Semua beriah. Petola makan tak petola? Tak suka. Why sedap lah. Tak suka. Petola tak suka dia. Timun. Kacang buncis? Kacang buncis. Kacang buncis. Kacang buncis? Kacang buncis susah nak hidup lah. Ya ke? Aku try lah Mana tahu? Ambil kacang paknya ke kacang panjang? Bukan, jagung. Tak apalah, takkan nak tanam jagung kat rumah flat. Kau agak-agak lah. Lettuce tak payah, aku dah tanam. Labu air, pakcoy. Ambil lah pakcoy. Hari tu aku dah tanam pakcoy. Tak cukup. Oh ya, aku makan pakcoy ke sawi? Ni aku nak beli benda ni lah. Pokok-pokok ni. Tapi nak bawa balik ni. Pokok ni. Ni je sangat. Senang. Tu dia beli dah siap tau. Kau bawa satu, aku bawa satu. Aku nak beli 2 pokok. Ya, pilih kau nak mana? Nak beli basil ke dah mati hari tu. Dia Yang mana nak beli? ni macam ada 2 jenis tau. Cuba tengok. Ini tunjuk. Yang ini daun. Sweet petal floral design. Aku ambil yang ini geng. Oh, sampai 2 bau dia sampai sini. Wangi kan? Aku letak pokok kat sini. Aku dekat Miniso. Tengah tengok benda-benda macam ni. Tapi tak belilah. Cantik gila. Kita nak makan aiskrim. Aku daripada hari tu pergi nak makan aiskrim. Yang aku nak tu tak ada habis. Chocolate mint. Aku cuba je. Hang tak suka hang punya pasal. Dengan kau punya tu. Kau patut letak tu satu daun kat situ. Tak nak. Sama dah garnish dia. Mentang-mentang aku bawa pokok. Pening ke adik tu? Dia baru je. Tak ada orang yang jual aiskrim memang selalu pening. Pening. Sebab diorang tak apa dengar kita cakap apa. Sebab dia punya palang tu tinggi sangat. Kalau video dekat. Cantik tak baju aku hari ni? Aku pakai baju ular. Baju ular sawo. Baju ular sawo. Terima kasih. Kedai dia ni, kedai aku beli kasut aku tu. Kat sini kan. Kedai outside. Tengok. Ni. Ni ke? Cantik lah punya warna pink. Dia kalau untuk lelaki dia besar sikit. Tapi ni warna pink. Nampak tak? Dah ni kurang sikit. Dia boleh pakai banyak colour. Yang ni comel, dia ada banyak colour. Funky. Nampak dia tengok. Macam ni. Baru shopping ni. Person. Aku cari tisu je. Tisu. And benda-benda yang perlu tapi terbeli yang tidak perlu. Macam biasalah. Mana koyak? Alam, dah jadi belacan ke koyak? Belum lagi kan? Belum belacan lagi kan? Nampak baju aku kepuk-kepuk lagi. On point lagi lah kau punya. Ay, mai. Bersama pokok saya. Nanti kita nak buat mojito.